update tentang Iran. Saya rasa video kita tentang Iran ada dekat TikTok lah. Ada dekat YouTube lah. Kita dengan nasanya ada update kan. Kita dengan dah ada dekat YouTube kita. Kalau nak update lagi lah, saya jelaskan pada tuan-tuan bahawa Amerika memang nakkan revolusi ini berjaya. Tapi semua orang tahu trend revolusi ini setelah kerana rakyat Iran telah kalau ikut Masud Pezeshkian, dia faham kerajaan telah menerima isyarat yang jelas daripada rakyat Iran bahawa mereka mahukan kerajaan membaiki kedudukan ekonomi, kerana inilah demonstrasi yang berkait dengan kehendak ekonomi. Amerika nak gunakan demonstrasi ini untuk menyerang Iran. Dengan kata Iran telah pun membunuh peserta demonstrasi, maka dia nak serang Iran. Kemudian hari ini Masud Pezeshkian melalui Menteri Luar, dia kata pelawak Amerika serang. Dia kata nak berunding pun boleh, nak berperang pun boleh. Menjadikan kalau tengok analisis semua anggap retorik, kerana Trump dianggap bila dia berjaya tangkap Presiden Nicolas Maduro minggu lepas, dia kata satu dunia sedang takut pada dia. Tapi Iran kata silakan, anda mau berunding pun boleh, anda nak berperang pun kami bersetuju. Menjadikan ramai orang menganggap bahawa Trump tak mungkin dalam keadaan sekarang memilih untuk berperang dengan Iran. Satu, adalah menelan kos yang sangat besar. Yang kedua, akan menjejaskan hubungan dia dengan negara Asia Barat, menjadikan ketegangan, dan akhir dia akan kehilangan sokongan daripada negara-negara Arab yang tak mahu Asia Barat dicemari oleh perang. Kerana peperangan dengan Iran yang akan menjejaskan Iraq, akan menjejaskan Arab Saudi, akan menjejaskan Kuwait, Bahrain. Kerana kalau perang dengan Iran, seluruh ruang udara Arab Saudi akan ditutup, menjadikan Arab Saudi akan kehilangan semua jemaah yang akan datang menunaikan umrah. Tambah Ramadan, umrah akan menjadi lebih ramai yang datang. Kemudian 2 bulan selepas Ramadan adalah musim haji. Protester bukan tajaan Trump. Protes banyak kali, bukan tajaan Trump. Ini adalah rakyat yang keluar kerana kecewa ekonomi dan juga kesan sekatan antarabangsa ke atas Iran telah menyebabkan mata wang Iran jatuh. Bila mata wang dia jatuh, kadar inflasi dia tinggi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, mereka pun tak nak tukar, Israel tak nak rejim Iran ini ditukar. Kalau Iran ini ditukar rejim dia dan dapat satu rejim liberal yang pro-Amerika, maka Iran tak ada sebab untuk dapatkan, Israel tak ada sebab untuk dapat bantuan daripada Amerika dengan mengatakan sekarang, sebab Israel dah tak ada musuh. Okey, dia harap Iran saja sekarang. Maka mereka kekal. Dan kemudian, kalaulah Amerika nak taja Reza Pahlavi, Trump tak nak Reza Pahlavi. Sebab tu ada laporan semalam Reza Pahlavi minta berjumpa dengan Trump untuk dapat sokongan Trump bahawa orang yang akan dilantik menjadi Raja Iran kalau jatuh revolusi Islam. Reza Pahlavi di Iran orang pun tak nak dia. Sebab bapa dia dulu pelingkupkan Iran dengan memberikan minyak secara bawah ataupun sewaan kepada British dan kepada Amerika. Dan dia pun tak pernah berada di Iran, dan dia hidup dengan memawasi kekayaan hasil daripada korupsi bapa dia apabila jatuhkan tahun 79. Jadi itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, Iran ni lalu pilihan raya.